Dah habis makan, jom kita pergi check in. Hai. Ni orang kuat kita. Ni ada orang jual-jual lah. Daniel dengan Ayan. Wah. Assalamualaikum. Excited diorang ni. Oh, anginnya kuat guys. Ada apa tu? Okay guys, alhamdulillah kami dah selesai check in dekat Sipadan Village Resort. Okay, overall untuk bilik yang diorang bagi ni memang kami rasa berbaloi. Sebab apa? Sebab dapat 2 bilik guys. So anak-anak satu bilik, kami satu bilik. Banyak iklan. Kami awal ke? And then yang specialnya lagi bilik ni, dia ada dapat kawasan untuk lepak healing guys. So kat sini lah tempat lepak healing, sambil korang boleh enjoy view laut ni guys. Special. So dekat bilik tu pun juga dia ada aircon apa semua. Betul. Jadi korang tak payah risau masalah kepanasan lah. Sebab si Daniel ni Daniel ni dia tak boleh panas. Dia kuat penuh. So dia memang kena ada aircon ni. Okay guys, aktiviti seterusnya nanti kami tak tahu lagi sama ada nak pergi kampung. Tadi ada guide tu cakap jalan-jalan kampung kat sini, ataupun kalau air tu tenang sikit boleh mandi lah. Tapi diorang ni nak mandi. So kita tengok je lagi. Tapi apa-apa pun kita nak rehat dulu. Jumpa korang nanti. Bye bye. Bye bye. See you again.